الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Bab firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dan berbentuk rupa. Di sini nak isbatkan sifat apa? Sifat mencipta. Khaliq. Sifat mencipta, dan al-musawwir, membentuk. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia ataupun sesuatu makhluk, dia bentukkan rupa macam mana. Kambing macam ni rupa dia, kerbau macam ni, kucing macam ni. Al-musawwir, maha membentuk rupa, menggambarkan, maknanya buat gambar. Manusia pula, daripada kalangan manusia berbagai-bagai bangsa. Satu bangsa pun muka tak sama. Apatah lagi berlaku perbezaan bangsa. Jadi muka, bentuk manusia dan makhluk ini diubah, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan al-musawwir. Yang membentuk rupa. Al-musawwir. Maknanya yang membentuk ataupun merupakan. Okey, terus. ولا يحكم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا إن الله قد يتمنى وقال لكم وقال مجاهد عن قطعة سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله. Okey, terus. Bab firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lima khalaqtu biyadaya, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku, dengan dua tanganku. Dia terjemah di sini kekuasaanku. Ini nak isbatkan sifat tangan. Jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ayat, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapakah engkau enggan sujud kepada Adam ini, yang mana aku jadikan Adam ini dengan dua tanganku. Jadi dalam hadis yang kita akan baca ini, manusia di hari kiamat besok berhimpun di padang mahsyar. Jadi mereka nak keputusan, masing-masing punya keputusan. Nasib mereka masuk syurga ke masuk neraka. Jadi bila lambat hisab itu, manusia berada di dalam kesulitan, kesusahan dan penderitaan. Macam mana ni nak bagi cepat hisab? Mestilah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi Allah Taala percepatkan hisab, mereka pergilah bincang mesyuarat sama mesyuarat dengan yang hadir di padang mahsyar itu. Mari kita pergi bertemu dengan siapa? Nabi Adam AS.
Yang mana kelebihan Nabi Adam ni Allah Ta'ala jadikan dengan dua tangan dia. Tu yang jumpa Nabi Adam. Dia kata, wahai Adam, doalah kepada Allah. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kamu dengan menciptamu dengan dua tangannya. Adam kata dia tak layak. Dia pun ada salah dengan Allah Ta'ala. Pergilah jumpa Nabi yang lain, Nabi Nuh. Supaya Nabi Nuh ini merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya cepatkan hisab. Nabi Nuh berkata dia pun ada salah dengan Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya nabi-nabi yang lain sampailah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam hadis Nabi Muhammad pun sujudlah kepada Allah Ta'ala dengan sujud yang lama. Panjang dia sujud. Menangis dia di hadapan Allah Ta'ala. Mereka kata Nabi Muhammad saja yang boleh berdoa kepada Allah Ta'ala, dia kekasih Allah. Nabi Muhammad pun sujud lama-lama. Pergi depan Allah Ta'ala, dia sujud. Allah Ta'ala kata, kamu nak apa? Minta aku perkenankan. Lalu Nabi SAW pun minta lah. Manusia di dalam keadaan kerusingan. Nak minta supaya dipercepatkan hisab. Minta Allah Ta'ala, rayu kepada Allah Ta'ala, supaya percepatkan hisab. Lalu Allah Ta'ala hisab lah amalan manusia masing-masing. Apa yang mereka pernah lakukan. Yang mereka pernah persembahkan di atas dunia. Jadi dalam hadis ini nak isbatkan apa ni? Sifat yadun. Sifat apa dipanggil sifat yad? Maknanya yadun. Jadi para ulama hadis dan juga ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka mengemukakan pendapat dan juga pandangan. Di antaranya Ibnu Battal. Ibnu Battal ni dia awal. Di antara generasi awal. 449 Hijrah. Tarikh wafat dia. 449 Hijrah. Sebab itu kita tengok. Syarah-syarah Bukhari selepas daripada dia. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alamah Aini. Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Ya. Lepas tu apa dia... Alamah Aini di dalam kitab Umdatul Qari, Irsyadus Sari ke, dan ulama-ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini selepas daripada Ibnu Battal ini, mereka mesti menakalkan pendapat Ibnu Battal. Bagaimana huraian Ibnu Battal terhadap hadis ini dan tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari. Oleh kerana itu saya tak bawa lah Fathul Bari, kita tak buka Umdatul Qari, kita tak buka dan kitab-kitab yang lain. Padan dengan Ibnu Battal. Tadi kita sebut dia 400 Hijrah lebih dia wafat. Dia kata apa? Istidlaluhu min qawlihi ta'ala. Pendalilannya daripada firman Allah Ta'ala tadi, lima khalaqtu biyadai. Dengan apa yang telah aku jadikan dengan dua tangan. Dengan dua tanganku. Wasairul ahaditsil babi. Tengok hadis tadi ada beberapa hadis selain daripada hadis yang kita bacakan tadi. Hadis-hadis yang lain berdasarkan kepada bab tadi, bab tentang lima khalaqtu biyadai. Dia kata semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu ala isbatil yadainillahi wa huma sifatani min sifati dzatihi laysata bijarihataini. Dia kata bi khilafi qaulil mujassimah al-musbitah. Dia kata daripada hadis-hadis, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, mengisbatkan dua tangan bagi Allah. Dua tangan ini adalah sifatnya daripada sifat-sifat zat. Hari itu kita dah sebut, ada sifat fa'il. Sifat fa'il ni bila Allah berkehendak baru berlaku. Seperti nuzul, seperti memberi rezeki. Dia nak baru berlaku. Adapun sifat zat sentiasa ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Battal kata ini adalah sifat zat. Sifat yang berdiri di atas zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata sifat zat ini laisata bijarihataini. Dia bukan merupakan anggota. Yang ni pun selalu kita sebut.
orang-orang salafi, orang-orang sunnah yang dituduh sebagai Wahabi itu, mereka tidak pernah menganggap sifat-sifat Allah seperti tangan, mata, wajah itu adalah anggota. Baru-baru ni kan tuan-tuan mungkin sebahagiannya tengok perdebatan yang berlaku di Thailand. Ada satu baba sebut, dia kata, tengok, dalam kitab salaf, salah tak pernah sebut pun anggota. Betul lah tu. Kita tak sebut anggota. Mari daripada mana? Kalam siapa? Ayat siapa yang mengatakan Allah ada anggota tangan? Tak ada. Hak dalam kitab pun kita tak jumpa. Hak di sudut zahir. Manusia-manusia, individu-individu, kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada salafi. Tak pernah sebut Allah Ta'ala ni ada anggota tangan, mata, muka dan sebagainya. Semua sebut sifat. Dia kita tengok. Dalam kitab sebut sifat. Betul lah, kita tak pernah sebut anggota. Kok mana mari fikir, dia boleh buat andaian. Dalam keadaan tak wujud pun orang kata Allah Ta'ala ni ada anggota tangan. Tak ada. Dia mari di mana tu? Patutnya bila kata ada, kena buat mari nama orang tu. Sebut nama. Siapa yang kata Allah Ta'ala yang ada anggota tangan? Tak pernah orang sebut. Duk buat andaian sendiri. Di Malaysia, di seluruh dunia tak pernah sebut, tak pernah kita dengar. Ada orang kata Allah Ta'ala ada anggota tangan, ada 2 anggota tangan, ada anggota mata, anggota muka, tak ada langsung. Tak pernah kita dengar. Kalau ada juga, kena panggil orang tu, kena bagi tahu pada orang tu, maka dia telah lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak terkena kepada akidah salah pun tak kena. Akidah holah pun tak kena kalau kata ada anggota ni. Ini memang mujassimah tu. Ini memang mujassimah. Sebab apa dia tadi? Ibnu Battah kata apa? Bi khilafi qaulil mujassimah al-musbitah. Berbeza dengan pendapat mujassimah yang mengisbatkan tangan. Tu beza tu. Salah dengan mujassimah. Salaf mengisbatkan tangan dengan maksud sifat tangan. Mujassimah mengisbatkan tangan tetapi anggota tangan. Itu beza situ. Jadi Ibnu Battah pun dah sebut. Bukan Ibnu Battah je, semualah ulama-ulama sama salah semua pegang itu tu. Dia kata annahuma jarihatani. Mujassimah dipaham macam tu. Tangan tadi adalah merupakan 2 anggota tangan. Bi khilafi qaulil qadariyah an-nafati li sifati zatih. Beza pula dengan qadariyah, dia nafi terus. Mana ada sifat? Sifat apa tadi? Sifat tangan. Sebab itu kita cerita semalam, jangan terlalu mengisbat sehingga membawa kepada tajsim. Jangan terlalu menafikan sehingga ta'til. Jangan menafikan sehingga membawa kepada ta'til, penafian. Buang terus sifat tu. Telajak nafi. Buang. Kod-kod kalau terima jadi tashbih. Dan yang pertama tadi, telajak isbat membawa kepada tajsim. Sebab apa? Tangan dengan maksud anggota tangan. Tu tak betul. Dia membawa kepada tajsim. Okey. Ini kita baca pelan-pelan bagi mudah faham. Boleh masuk tu dalam kepala. Tak ada keliru dah. Kalau kita baca, kalau kita dengar orang sebut bahas isu ni, kita tak pening dah. Summa idza lam yajuz an yuqal. Kemudian apabila tidak harus dikatakan innahuma jarihatani. Kedua tangan itu tidak boleh disebut dengan 2 anggota. Lam yajuz an yuqala innahuma qudratani. Tak boleh juga sebut dengan 2 kudrat. Sebab esa pada zat, esa pada af'al. Esa pada sifat. Itu yang mari kamu fasih pada zat, kamu fasih pada sifat, kamu fasih pada af'al. Allah Ta'ala dengan satu kudrat itu dia menjadikan seluruh alam. Bukan nak jadi langit, satu kudrat lain. Kudrat ni maknanya kuasa lain. Jadi bumi kuasa lain. Jadi unta kuasa lain. Jadi ayam kudrat lain pula. Tak. Dengan satu kudrat itulah menjadikan seluruh makhluk dan seluruh alam.
Dia kata tidak harus juga disebut dengan dua kudrat. Wala innahuma ni'matani. Ya, di situ tidak boleh juga disebut dengan dua nikmat. Ni'matun ni'matani. Ada fahaman aliran kata yad dengan makna nikmat. Maknanya dua nikmat, dua sifat. Tak boleh ha? Sebab dia tadi kamu fasih pada zat, pada sifat, pada af'al tadi. Tidak berbilang pada zat, tidak berbilang kepada af'al dan juga kepada sifat. Li'annahuma law kanata qudrataini la fasada dzalika min wajhain. Kalau kata dua kudrat, dia akan rosak dengan dua alasan. Kalau kata dua apa tadi? Dua kudrat. Sebab kan yadun diterjemahkan kudrat. Dipanggil apa dia? Dipanggil takwil. Ya itu ditakwilkan dengan kudrat. Yadullah. Tak apa. Ya itu ditakwilkan dengan kudrat. Tapi yadaya, dua tangan. Nak takwil dua kudrat tak boleh. Kalau yad dengan kudrat sesuai. Tetapi kalau berbentuk bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangannya sentiasa terbuka. Bila buat mari musanna tak boleh terjemah dua kudrat dan juga dua nikmat. Tak sesuai. Macam kita kata samak lah. Takut jadi bela. Samak, dua samak mana boleh. Dengar ayam cakap, pendengaran lain. Dengar manusia cakap, lain. Tak boleh. Dia satu samak tu lah. Satu bahasa, satu kudrat. Kalau tang lain nak terjemahkan yad dengan makna kudrah, okey, sebab mufrad. Tapi ini sebab dua. Jadi Ibn Battah kata tak sesuai. Tak betul. Bukan saja tak sesuai, salah pun. Dengan dua alasan dia kata salah tu. Ahadihima, salah satu daripada keduanya, annal ummata ajma'at min baini nafin li sifati zati wa baina musbitin laha. Anna laha ta'ala laisa lahu qudratani bal lahu qudratun wahidatun fi qaulil musbitah. Bahkan Allah Ta'ala satu kudratnya bagi golongan yang mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Wala qudrata lahu fi qaulin nafiyah. Allah Ta'ala tidak mempunyai kudrat bagi golongan yang menafikan disifatihi bagi sifatnya. Li'annahum ya'taqiduna qawnahu qadiran li nafsihi la bi qudratin la bil qudrati. Mereka mengiktikadkan keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa bukan dengan kudrat. Ada golongan yang faham macam tu. Patutnya berkuasa dia dengan sifat kudrat. Mendengar dengan sifat sama. Begitulah seterusnya melihat dengan sifat basar. Wal wajhil akhar. Gambaran yang lain. Alasan yang kedua. Anna Allah Ta'ala qala li iblis. Kalau alasan yang kedua, kudrat itu tidak boleh diterjemahkan. Yada ini, dua tadi kamu sana, tidak boleh diterjemahkan dengan kudrat. Sebab apa? Dalam ayat ini, yadai. Lima khalaqtu bi yadai. Tak boleh diterjemahkan dengan yad itu dengan kudrat. Sebab apa? Kerana firman Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Apakah yang menghalang akan engkau wahai iblis untuk engkau sujud bagi sesuatu yang aku jadikan dengan dua tanganku? Astakbarta, adakah kamu sombong? Am kunta minal alin, ataupun kamu menganggap kamu tinggi? Apa alasan kamu yang kamu tak nak sujudkan? Allah Ta'ala suruh semua makhluk sujud kepada Nabi Adam. Termasuk iblis tak nak sujud. Apa alasan iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam? Dia kata, khalaqtu min narin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikan dia Adam daripada tanah. Bangsa api. Jenis api lebih mulia daripada tanah. Sebab tu dia tak nak sujud. Okey, kita tengok huraian
Ibnu Battah kata apa? Qala iblis mujiban lahu. Bila Allah Ta'ala tanya kenapa tak nak sujud? Apa alasan kamu tak nak sujud kepada Adam? Ana khairu minhu, kerana aku lebih baik daripada Adam. Fa akhbara bi'illati allati hiya min ajliha lam yasjud. Iblis pun ceritalah sebab apa alasan dia tak nak sujud, kerana dia rasa lebih daripada Adam. Adam daripada tanah, dia daripada api. Jenis api lebih mulia daripada jenis tanah. Bangsa api, bangsa yang dijadikan daripada api lebih mulia daripada bangsa yang dijadikan daripada tanah. Sebab tu aku tak nak sujud. Fa akhbarahu ta'ala bil 'illati allati laha aujaba 'alaihi sujud. Lalu Allah Ta'ala tak bagi alasan. Yang mewajibkan iblis sujud, apa alasan? Kamu kata kamu lebih. Allah Ta'ala kata tak, Adam lebih. Apa illat? Apa alasan yang Allah Ta'ala kata Adam lebih daripada iblis? Wa huwa anna khalaqahu biyadai. Kerana kejadian Adam dengan dua tangan. Kalau dengan kudrat, kalau ia dengan terjemah kudrat, iblis dijadikan dengan kudrat, Adam pun dijadikan dengan kudrat, tidak ada beza keduanya. Iblis dijadikan dengan sifat kudrat, Adam dijadikan dengan sifat yad. Itu ada beza. Dia kalau pergi mahkamah, benda yang penting dia tumbuk meja tu kan. Benda satu penegasan. Kalau dulu mengaji akidah, dia tak sempat mengaji tasawuf macam kami mengaji dulu. Akidah memang dia semangat. Tasawuf tu dia kena macam tunduk sikit kan. Dah, sebenarnya nak cerita, takut orang keliru ni, kita nak bagi jelas. Jadi iblis duk menganggap dia lebih baik daripada Adam. Allah Ta'ala kata tak. Beza kejadian kamu dengan sebab Allah Ta'ala bagi jadi belaka. Allah Ta'ala bagi jadi iblis, Allah Ta'ala bagi jadi Adam. Beza aku jadi kamu dengan kudrat. Beza aku jadi Adam dengan sifat dua tangan. Dia kata fa akhbara bi'illati allati min ajliha lam yasjud. Fa akhbarahu ta'ala, Allah Ta'ala pun bagi tahulah kepada iblis bi'illati allati laha aujaba 'alaihi sujud wa huwa anna khalaqahu biyadai. Sesungguhnya kejadian Adam ini biyadaihi, dengan dua tangannya. Falau kanatil yadu al-qudrata allati khalaqa Adam biha wa biha khalaqa iblis lam yakun li ihtijajihi ta'ala alaihi. Kalau dua-duanya dijadikan dengan kudrat, Allah Ta'ala tak berdebat dengan iblis. Allah Ta'ala biar. Betul lah tu. Tapi tak sama. Iblis dijadikan dengan sifat kudrat, Adam dengan sifat yad. Tapi kalau mari tanya bagaimana, tu tak boleh kan? Macam mana dia surah pada Allah Ta'ala? Bagaimana beza sifat kudrat dengan sifat yad? Itu kena kita tanya Allah lah di akhirat nanti. Kita pun tak boleh nak cerita. Kita cerita sekadar apa yang dihuraikan oleh ulama. Sebab orang memikir, kalau lagu tu macam mana? Macam kaifa bima limaza tu tak boleh. Marfu'un anillahi ta'ala. Terangkat daripada Allah Ta'ala soalan tentang perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya akan perbuatan Allah, tapi perbuatan manusia lah yang akan ditanya. Kamu kenapa kamu buat ni? Kamu buat ni, kamu buat ni. Perbuatan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala jangan tanya, terima je. Jadi para ulama, sebab tu saya kata tadi, saya buat mari Ibnu Battah ni sebab dia 400 lebih. Ibnu Hajar Al-Asqalani hurai benda yang sama. Semua dia nakalkan daripada Ibnu Battah juga. Al-Ma'aini di dalam Umdatul Qari, Irsyadus Sari, Kanzul Mutawari, Nurus Sari, belakang-belakang tu semua ambil di sini. Jadi okey, jelas Maknanya sifat tangan bukan anggota tangan. Jadi kudrat itu sifat lain pula. Menunjukkan sifat Allah Ta'ala ya. Kamalat ni banyak. Sifat kamalat ni banyak. Okey, satu. Yang kedua, bila mari ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat,
Dia ada dua aliran yang selalu kita dengar, selalu kita beritahu. Satu aliran, kalau salaf yang betul, salah yang benar, mereka isbatkan sifat itu surah kafiat. Khalaf, mereka takwil sesuai dengan lugah ataupun bahasa untuk lari daripada tashbih, nak mengelak daripada penyerupaan Allah Ta'ala dengan baharu. Ini satu isu yang penting yang perlu diberi perhatian juga. Lalu ada satu kaedah bait ni kita kata rumah, bait syair. Bait syair itu datangnya berbunyi begini. Kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Apabila datang setiap nafs ni maknanya dalil daripada Quran dan hadis, awhama tashbiha, yang membawa kepada tashbih, yang membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, awilhu, takwil. Ada, boleh takwil. Saya dah ulang banyak kali dah, saya pun terima takwil. Orang nak terjemah wajah dengan zat ke, yat tu dengan kudra, boleh, tak ada masalah. Istawa ke, walaupun kita kritik pendapat itu tak tepat, tapi oleh kerana perkara itu telah dijadikan satu aliran, satu pegangan, kita terimalah. Sebab itu yang disimpulkan oleh ulama, dua aliran, dua kumpulan, kita terima. Walaupun kita ada kritikan benda-benda yang tak tepat, tak jelas, tak apa. Itu perbahasan secara ilmiah, secara detail, secara dakik. Kita bagi alasan sebab apa kita tak setuju. Tapi cuma nak cerita kesimpulan, dua aliran ini diterima. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, khalaf salaf ini. Cuma ada beza yang besar ni yang orang silap. Sebab tu saya kata, baca dulu. Daripada kata-kata tadi, siapa yang mengeluarkan syair itu? Ibrahim Al-Laqani. Tengok, saya tak jumpa sebelum dia. Dia wafat, lahir pada 900 Hijrah lebih. Wafat pada tahun 1041 Hijrah. Ingat ni. Dia wafat pada tahun 1041 Hijrah. Dia lahir 900 Hijrah lebih. Dia yang memunculkan, yang buat bait syair ini. Bila dia kata awilhu, tengok. Awilhu merujuk kepada pendapat khalaf. As-sani, saya ambil yang kedua dulu. Sebab yang pertama tadi khalaf. Ambil yang kedua dulu. As-sani, dalam kitab apa dia? Mukhtasar Mufid fi Syarahil Jauharatit Tauhid. Syarah kepada Jauharatit Tauhid. Ni dia tak ini orang baru ni, ulama baru. Ulama yang sama juga. Ulama yang kemudian juga. Wafat pada tahun 1078 Hijrah. Hasyiatul Ibnul Amir. Nama dia apa dia? Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Abdul Qadir As-Sambawi Al-Azhari. Dia wafat pada tahun 1232. Dia mensyarahkan matan Jawharatul Tauhid yang kita sebutkan tadi. Dia mensyarahkan daripada Syekh Abdul Salam Ibnu Ibrahim Al-Laqani Al-Misri Al-Maliki. Okey. Daripada bait syair itu, daripada perkataan apa tadi? Awilhu. Setiap nas dalil Quran hadis yang membawa kepada tashbih, awilhu. Dia kata mazhabul khalaf wa humul ladzina ja'u ba'da as-salafi wa haula'i aidan yaquluna az-zahiru ghairu muradin. Zahir ayat Quran hadis bukan maksud. Kalau tangan bukan maksud tangan. Wajah bukan maksud wajah. Bal muradu kaza wa kaza. Hendaknya begini-begini. Fa yu'ayyinu li ayatil ma'na la yaqtadi tashbih. Mereka mentakwil, menentukan bagi ayat itu satu makna
yang tidak membawa kepada tashbih. Mazhabuhum yusamma mazhab at-ta'wili. Mazhab khalaf ini mereka takwil, takut bawa kepada tashbih tu tadi. Auhama tashbiha. Kalau kata tangan tak takwil, orang akan membawa kepada maksud anggota. Takut. Ain terjemahkan kepada ilmu. Zat, wajah dengan zat. Istiwa dengan istaula. Paling. Takwil daripada maksud zahir. Kalau tak takwil, takut jadi menyerupakan Allah dengan baharu. Okey, kita sebut sikit-sikit dulu. Sebab masalah ni masalah berat berat nak masuk faham dalam kepala ni. Yang pertama pula, mazhabul ulama is-salafi wa humul ladzina kanu qabla nihayatil qarni ats-tsalis al-hijri. Salam ni dia kata adalah mereka tu sebelum penghujung kurun yang ketiga hijrah. Penghujung kepada kurun yang ketiga. 3 hijrah. Sebab bermula daripada tarikh Islam ni bermula daripada penghijrahan Nabi SAW. Atau qabla nihayati al-qarn al-khamis al-hijri, ataupun sebelum 500. Ada dua pandangan. Sebelum penghujung 300 hijrah, kurun 300, sebelum kurun 300, dan pendapat yang kedua sebelum 500. Ini panggil salah. Kalau ikut yang kedua, ni salah ni. Ibn Battah ni salah 400 lebih. Dia kata penghujung 500 tahun hijrah. Penghujung 500 tahun. Jadi yang ni termasuk dalam apa dia tadi? Salah lagi. Begitu juga Ibnu Khuzaimah. Dia kata di sini, iaitu siapa dia? Ayat sahabatu wat tabi'in wat tabi'ihim wal a'immatul arba'ah wa kibarul ulama'i mazahibihim wa haula'i yaquluna, daripada awilhu fawid atau fawid, tak maknanya sah tafwid. Dia kata ulama salaf tafwid. Daripada syair Ibrahim Al-Laqani itu tadi, ulama salaf tafwid. Tafwid ni makna apa? Serah. Makna ya tak tahu, makna wajah tak tahu, makna istiwa pun tak tahu. Allah Ta'ala saja tahu. Makna dia tak tahu. Tak tahu surah maknanya, surah pada Allah Ta'ala. Az-zahiru ghairu murad. Ghairu murad maknanya bukan yang dikehendaki. Wa haula'i yaquluna, mereka itu berkata az-zahiru min hadhihi al-ayati ghairu muradin. Zahir ayat bukan yang dikehendaki. Tangan bukan nak tangan. Kalau kita kata khalaf tadi, takwil tangan dengan maksud dengan maksud kudrah. Tapi tangan bukan maksud tangan. Bukan yang dikehendaki dengan tangan. Wallahu a'lamu bi muradih. Allah Ta'ala yang mengetahui tentang maksud yad tu apa dia. Sebab tu ada orang bila mengajar bab ni, salah tak tahu dia tu. Dia pejam mata tu, dia nak gambarkan salah tak erti. Salah tak tahu. Tak terjemahkan makna sifat. Tak terjemah. Sebab tu dia pejam mata. Saya dah tengok dalam video-video tu. Ada tok guru dia pejam mata. Oh, salah tak tahu dia kata. Dia lebih tahu daripada salah. Sebab apa? Zahir bukan yang dikehendaki. Wallahu a'lamu bi muradi minha. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui kehendak daripada ayat tadi. Ayat sifat ataupun ayat mutasyafi'. Wa hum yufawwiduna ma'naha ila Allah Ta'ala. Mereka serah makna. Sebab tu kita nak kritik golongan ini dengan mudah-mudah tak boleh, sebab dia memang ada kitab. Kita pun buat debat lah, mana salah ni isbat. Dia memang kata ni salah. Hak lahir 1000 tahun lebih ni. 900 tahun lebih, dan syarah kepada matan Ibrahim Laqani itu hak lahir 1000 lebih. 1000 tahun lebih. Dia mula yang menghuraikan salah macam ni. Mereka lah yang menghuraikan maksud salaf dan kefahaman salaf terhadap ayat mutasyabihat. Walidha summiya mazhabuhum. Oleh kerana itu dinamakan mazhab mereka itu mazhab at-tafwid. Dua, salaf khalaf ta'wil, salaf tafwid.
Ai anna ma'na al-haqiqi li hadhihi al-ayati la ya'lamuhu fi nazrihim illa Allah. Makna hakiki ayat tu salaf tak tahu melainkan Allah Taala. Sebab tu mereka buka kitab ni sama, semua sama je. Yang menghuraikan matan daripada kata-kata Ibrahim Laqani itu tadi, kullu nassin aw hama tashbiha aw wilhu aw fawid warum tanziha. Warum tanziha qasad untuk mentanzihkan Allah. Qasad untuk mentanzihkan Allah. Betul ke salaf ni dia tafwid? Hak orang salafi mendakwa isbat. Kita ambil Ibnu Khuzaimah, kita bertauhid. Hak tadi dekat 1000 dan 1000 tahun lebih. Ibnu Khuzaimah ini 311 Hijrah. Kita tengok. Dia cerita salaf ni tafwid ataupun isbat. Salaf tafwid ataupun isbat. Tafwid serah. Isbat tu maknanya terima. Di dalam mensyarahkan zikru isbati wajhillah pada muka surat 18. Kita tengok. Ibnu Huzaimah ni orang salah lah. Memang salah sungguh Ibnu Huzaimah ni. Sebab tu ada orang mengajar. Sebab takrif pertama, penghujung kurun yang ketiga. Penghujung, hak ni tengah-tengah ni. 311. Bukan 399 ke? Itu dah hujung dah. Ataupun takrif yang kedua, penghujung 500 hijrah. Kurun yang ke-500, penghujung. Tapi ini 300 tak apa, sebelah tadi. 311 hijrah. Dia kata apa? Fanahnu wa jami'u ulama'ina min ahli al-Hijaz wa Tuhamah wal Yaman wal Iraq wal Syam wal Misra mazhabuna anna nusbitu lillahi ma asbatahu Allahu li nafsihi. Dia kami, keseluruhan ulama kami daripada Hijaz, daripada Tuhamah, Yaman, Iraq, Syam, Mesir. Mazhab kami adalah menisbatkan bagi Allah Ta'ala sesuatu yang diisbatkan oleh Allah. Tafwid kan isbat. Salah ni tafwid ke isbat ni? Isbat, bukan tafwid. Wa nuqiru bidzalika bi alsinatina wa nusaddiqu dzalika bi qulubina. Kami ikrar dengan lisan kami tasdikkan dengan hati kami min ghairi anna an nushabbiha wajha khaliqina biwajhi ahadin minal makhluqin. Kami tidak mentasybihkan wajah Allah dengan wajah makhluk, dengan wajah mana-mana makhluk. Azza rabbuna an yushbihul makhluqin. Maha tinggilah oleh Allah Ta'ala an yushbihal makhluqin, daripada menyerupai akan makhluk. Jadi apa dia? Jadi salah ni isbat ke tafwid? Aqidatus salaf wa ahli hadis 446. Dalam kitab ini pula 446. 449. Di luar tu gambar tak apa terang. Dalam tu 449. Kalau definisi ataupun takrif pengertian salaf yang kedua, salah lagi lah ni. Muhammad Abi Osman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni. Di dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Dia bahas banyak tempat, istiwa, nuzul, majid, yad dan sebagainya. Lalu salah satu daripada perbahasan tersebut, dia sebut di sini wa yusbitu ashabul hadisi nuzula rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laitin ila sama'id dunia. Telah mengisbatkan oleh ahlul hadis. Kitab ni ahli hadis dan juga akidah salaf
mengisbatkan Allah Ta'ala turun setiap malam kepada langit dunia. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamsilin wala takyifin. Bal yusbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahu fihi ilaihi wa yumirruna al-khabara as-sahiha al-warida bi zikrihi ala zahirihi wa yakilu ilmahu ila Allah. Ilmu di sini ilmu kafiat. Di sini dua perkara yang penting. Pertama, orang yang berpegang kepada akidah salaf yang dituduh sebagai Wahabi, sifat-sifat Allah mereka tidak menganggap suatu anggota jarihah. Mereka mengatakan sifat. Itu kena pegang. Yang kedua, salaf yang dipahami di dalam kitab khalaf. Bahawa salaf, golongan salaf yang sebenar, mereka kata tafwid, serah makna kepada Allah. Salah. Salaf yang sebenar, mereka isbat. Sebab tu kena buka kitab salaf tu. Kalau kita nak faham tentang akidah salaf, buka kitab salaf. Bukan suatu huraian perbahasan daripada ulama-ulama khalaf yang lahir 900 tahun lebih, 1000 tahun lebih tu tadi. Jadi sebab tu orang tak faham sampai sekarang. Berlakulah muzakarah ilmiah ke, debat ke. Jadi golongan yang berpegang kepada Asy'ariyah atau khalaf ini, ketika mereka nak berhujah dengan orang salafi, mereka akan kemukakan kitab-kitab ini. Tak betul dia kata. Salah bukan isbat. Salah dia tafwid. Salah tak tahu makna. Lepas tu dia pula tambah lagi. Salah kata, ini kalau salah betul, sifat. Dia sebut bukan anggota. Memang betul dah. Mana-mana orang Wahabi tak pernah sebut anggota. Tapi dah reka tu punya lama dalam kepala dia bila orang kata, kami tak pernah sebut. Dia kata memang salah, memang sebut lagu tu. Dan sebelum ni, sebab tu kadang-kadang penting berdebat, berhujah. Kadang-kadang berdebat, berhujah ni secara terbuka, orang akan jadi keliru lebih teruk lagi. Sebab ada pihak individu, dia akan buat marilah pengertian salah yang dipahami oleh khalaf. Salah. Dulu tak boleh sebut pula Allah Ta'ala atas arash. Tapi bila orang tunjuk dalil Quran hadis Allah Ta'ala ada atas arash, dia kata boleh. Cuma Allah Ta'ala ada jihah ke tak? Allah Ta'ala tu ada makan ke tak? Atas pada Allah Ta'ala ada jihah ke tak? Bawah pada Allah Ta'ala jihah ke tak? Bawah pada arash jihah ke tak? Dia duduk berbelik. Kalau kita tambat lembu, kerbau, tali panjang sangat berbelik, susah nak buka. Orang ni dah berbelik dah. Berbelik macam tu. Dia jadi berbelik. Bolong. Sebab tu orang tua-tua dia pandai. Kalau tengah padang, dia tambat tali panjang. Kalau dalam hutan tambat pendek, berbelik kan, tercekik sekali tekuk. Ni tercekik kan. Ini dah tercekik tekuk dah ni. Tak boleh nak pelepah dah. Kita nak pelepah dia terajang kita. Lembu kalau tercekik, kita nak pergi pelepah dia terajang kita. Sebab tu kita kena pelan-pelan kita cerita. Bagi dia faham. Ada pihak-pihak, macam orang ajak debat, ada keadaan dia bagus. Nak bagi penerangan. Tapi yang kesiannya awam-awam, orang yang pegang fahaman tu dah dia sendiri dah berbelik, dah pening. Kita cuba nak bagi makan ubat kepada dia. Kita nak bagi makan ubat ni, kita pujuk. Orang demam, orang sakit, kita pujuk suruh makan ubat. Tapi kalau kita sombat dalam mulut dia muntah. Sekali ubat, sekali makanan dalam perut dia muntah. Ini golongan ni kita tak boleh paksa dia. Kita ajak dia bincang, muzakarah. Suruh dia baca balik kitab-kitab tu. Kitab yang dia baca, kitab yang kita baca, dia kena baca balik. Tapi kalau berdebat, dia nak cari menang. Dia tak baca dah. Walaupun fakta dan maklumat dikeluarkan salah, nakalan yang dipetik daripada ulama itu salah, mereka tak boleh nak tarik dah. Itu yang kelemahan debat. Dia nak menang je. Walaupun terlepas cakap, dia takkan tarik. Jadi kena baca balik apa yang kita baca. Betul ke salah faham sebagaimana mereka memahami pegangan salah? Salah tak faham macam tu. Cuma orang duk berbahas dalam bentuk tulisan ke dalam kitab ni ke, ataupun berdebat secara live ni ke, semuanya sayang Allah Ta'ala. Tak nak bagi Allah Ta'ala dianggap menyerupa dengan baharu. Itu je sebenarnya. Salah ke, khalaf ke, Asy'ariyah ke, pondok ke, Aswaja ke, Wahabi ke, dia mau nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama.
Tapi kena bergaduh dulu nak bagi kata tak sama ni. Kamu kata tak sama macam mana? Aku kata tak sama macam mana? Berperang. Tapi kalau kita boleh cari titik pertemuan, sebenarnya matlamat kita sama je. Satu matlamat nak mentazihkan Allah Ta'ala daripada menyerupai sifat baru. Itu je. Tapi benda jalan tu tak jumpa. Jalan lorong itu tak jumpa. Kaedah tu tak jumpa. Tu yang nak berlawan. Macam akidah menafikan jihad makan bagi Allah Ta'ala. Sampai sekarang tak ada dalil Quran hadis. Tapi dia akan pertahankan juga. Sebab itu yang betul dia kata. Dia tak jumpa jalan. Macam lembu berbelik tadi tu. Kita nak pergi pelepas lembu. Dia berbelik. Dia pun berlembu tu pun dah dahaga. Tengah hari pula panas. Kita nak pergi pegang. Dia terajang kita. Biar dulu. Bagi dia pelepas sendiri. Kalau tak boleh pergi juga. Sampai tercekik kena soleh. Maknanya aku nak lawan, kita kena lawan sungguh. Dah kita pujuk, kita terang. Baca balik kitab. Degil juga. Kita kena hayung sungguh. Ada ketika kita balon sungguh. Sampai tak reti-reti ni. Kalau dia nak pegang cara dia, tak apa. Jangan menafikan akidah salah ni. Hadut tuduh wahabi-wahabi. Jangan nafi. Sebab kita mempunyai bukti, dalil, hujah yang cukup banyak. Terhadap pegangan kita. Benda ni bukan main-main. Kita nak bawa mati ni. Nak pegang Allah Ta'ala taharah ni. Nak bawa mati. Sampai di akhirat besok. Mesti kena ada dalil. Bukan akidah bayangan, khayalan, andaian. Tak boleh. Mesti kena ada dalil. Okey. Kita baca sikit je hari ni. Kita hurai panjang. Bagi jelas. InsyaAllah perbahasan yang berikutnya kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.